So, aku tambah lagi satu. Okay. Awning macam kat atas rumah ni. Nampak tak? Yang ini aku dah pasang dekat sini. Kat rumah ni memang function habis. Dah lebih daripada 6 bulan kot. Lebih kot. 8 bulan pun dah ada kan. Memang okey. Tak reput, tak pecah. Okey, cantik apa semua sekali. So, yang ni aku tambah lagi satu untuk pasang dekat tepi rumah belah sana. Sebab bila hujan lebat, dia tempias. Tu jadinya tambah kat sini lah. So, maksudnya lepas ni, kalau korang nak pasang awning dekat rumah kan, korang pakai je awning yang jenis macam ni. Awning DIY ni. InsyaAllah, kerja senang, barang pun cantik, berkualiti apa semua sekali. Okay, kita keluarkan dulu awning ni, korang tengok sendiri. Memang function habis lah. Okay, kita buka. Rupa dia macam mana. Bila korang beli, korang akan dapat set macam ni. Ni dia punya kaki dia. Yang ni kaki dia. So, ini dia punya cover-cover dia. Kaki dia bagi 2, 3. Sebab dia ni 2 lapis. Macam ni. Ni dia punya set-set dia ni. Yang ini, dia ada banyak color tau. Yang ini aku pilih warna sama macam ni lah. Warna apa cakap? Warna Allahu Akbar. Warna gold-gold lebih kurang macam tu. Ni, dia 2 keping ni. So, cara nak pasang dia simple sahaja. Okay, jap, tolong saya ni. So, kita buka lah siap-siap. Supaya nanti kita tak payah nak buka dekat atas. So, belah bawah dia ni pun sama. Kita buka juga siap-siap. Okay, nanti kita tak payah nak buka dekat atas. Okay, dah. Nampak? Ni satu bahagian. Cara nak pasang dia. Okay, Nek, buka ni. Okay. Kita ambil yang ini. Bracket dia ni. Okay. Kita masukkan dia dekat dalam celah sini. Macam tu. Dah nampak kan? Dia melengkung tau. So, kita masukkan saja kat sini. Masukkan kat celah ni. Nampak? Simple kan? Mudah saja kan? Okay. So, dah letak macam ni satu. Okay, jangan lupa lah pasangkan dia punya spin dia ni. Ni dia punya spin dia ni. Pasangkan juga. Masukkan dekat sini. Nampak? Masukkan spin dia kat sini. Supaya dia nampak lagi kemas. Nampak? Simple pasang ni. Confirm korang boleh buat. DIY je. Okay? Kejap. Susah sikit ni. Allah Akbar. Masukkan sini. Masukkan dululah sini. Okay. Ni awning sini. Belah bawah dia ni pun ada plate besi dia juga. Kita pasang juga plate besi dia juga macam ni. Ni. Ni untuk bahagian sini. Pasang juga. Okay. Ni belah sini. Alright. So, baru kita masukkan ini. Dia punya apa cakap? Dia punya ni. Tolong. Tolong ni kejap seorang. Nek, tolong pegang sini. Kejap tengok macam ni cara pasang dia ni. InsyaAllah mudah saja ni. Okay, sini. Masuk sini. Sini masuk sini. Okay. Okay, lengkungkan sikit masuk sini. Okay. Dah, boleh dah. Nampak cara dia? Okay, ini sebelah sini. Ya, boleh. Okay, sini nampak Yang lekuk ni dia mesti duduk kat sini. Macam tu. Okay, bila kita dah pasang macam ni, next apa kita nak buat? Okay. Kita kena skrukan dia dulu. Sebelah sini. So, bila kita beli ni, minta skru. Dalam ni, dia kasih sekali wall plug dengan juga skru-skru macam ni. So, ambil 2 skru yang macam ni. Okay. Yang besar ni. Kita ikat dulu kat sini. Ni cara nak pasang awning ni. Ikat kat sini satu. Ikat kat sini satu. Minta saya screwdriver. Okay, sini satu. Okay, nah. Tolong ikat dalam tu. Skrunya jatuh. Okay. Kita ikat dulu sekejap. Okey. Alhamdulillah. Okey, nampak? Dah siap dah. Ini kalau jenis apa jenis tingkap nako satu ataupun satu tingkap, just tengah pasang je macam ni. Dekat tinggi dinding, tengah pasang je. Nampak? Dah settle lah bawah satu tingkap dia. Tapi untuk kes saya punya pintu tu besar. So kalau satu ni pun tak lepas. So jadinya saya kena pasang 2, tapi saya try dululah. Tengok kejap, betul tak? Kalau lepas tak satu. Kalau lepas satu, pakai satu je. Kalau tak lepas satu, kita pakai 2. Macam tu. Sebab saya nak pasang dekat tingkap saya sebelah sini. Tengok sini. Sebab bila hujan lebat, dia memang masuk air sini. Nampak? Tak lepas. Nampak? Dia ngam-ngam sini je. Pintu sini tak ngam kan? Sejadinya saya memang kena pasang 2 supaya dia jadi ni. Tapi kalau pasang 2 pun
Ni kan satu pun dah okey kot rasanya ni. Kan? Satu pun dah okey dah ni. Okey, tak apa, kita pasang satu je lah. Okay. So jadinya kita nak pasang kat sini. Korang enjoy je dulu video ni. Okay. Kita nak pasang dia simple je sebenarnya. Okay. Cuma kalau rumah korang batu memang kena korek-korek sikit lah. Tapi kalau rumah korang tinggi kena panjat sikit lah tangga. Kejap kepala. Okay. Letak saja macam ni. Okay. Dekat bahagian mana yang kau nak pasang. Okay. So saya nak pasang dekat area sini. So jadinya saya nak letakkan dia kat sini. Okay dah. Saya nak rapatkan santak dia macam ni. Tapi turun sikit lah cantik. Macam tu. Nampak tak? So, kalau ada timbang air lah. Kalau tak ada timbang air tu, korang agak-agak lah. Sebaik-baik timbang air lah supaya tak nampak sengit dia apa semua kan. So, kalau susah, dia berdua lah. Okay, macam ni. Saya letak kat sini. Okay. Boleh? Nampak? Simple kan? Okay. So, kita kena marking dulu kat sini. So, ambil screwdriver. Selesai dah. Lepas kita tebuk, kita nak pasangkan dia ni. So, cara nak pasang dia ni, dia datang sekali dengan wall plug. So, wall plug korang tak payah beli. Memang wall plug dia ni saiz 12mm. So, kau pakai drill bit 12mm. So, letak lah owning ni kat sini. Tolong pegang. Okay. Tolong saya seorang naik pegang untuk pegang owning. Okay. Pegang owning ni macam ni. Okay. So, tepi sikit masukkan wall plug ni dekat dia punya lubang dia ni. Nampak? Simple saja. Masukkan, jangan tekan habis. Masukkan kat sini satu. So sini pun satu. So dekat sini satu. So masukkan dulu plug dia. Okey, minta saya hammer. So masuk hammer, ketuk. So kita matikan je lah kan. Ikat. Senang. Settle lah pasang owning dia ni. Nampak? Mudah saja kan pasang owning dia ni kan. So kita matikanlah semua skru ni supaya hujan ke, kena apa ke, dia tak adalah tercabut macam tu kan. So yang ni nanti saya ikatkan lah ketat-ketat. Okay, insyaAllah. So macam tu je cara pasang owning ni. Mudah sangat-sangat kan. So jadinya kalau korang nak owning ni, owning DIY ni, korang pergi tengok dekat beg kuning tu. Harga dia murah je. Ini kalau korang nak upah orang buat ni, satu ni je confirm 300-400 dalam tangan. Tapi yang ni satu set dia datang dua. Harga dia apa lah, kau tengok lah kat beg kuning nanti. Alright, so insyaAllah saya dah guna owning ni lama dah. Alhamdulillah. Bertahan lama. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.